Hello guys, welcome back to my channel 1C Studio guys. So aku kat mana guys? So stay tune, kita pancing dulu. Okay, kita nak gerak. Jom, jumpa di Sungai Kejar guys. Selamat kembali guys, aku Wan Cina. Seperti biasa guys, 3 hari 2 malam bersama rakan-rakan dunia casting guys. Kami seramai 28 orang hadir di bumi Royal Bloom guys. So trip kali ini agak berbeza. Kali ini aku ni tak percaya sangat. Rakan-rakan ingatkan dia orang main-main kan. Akhirnya menjadi kenyataan. Mula Cikgu Eddie dan juga Cikgu Kemal PM aku untuk bertanya, bolehkah kita nak buat reunion guys di Royal Bloom, iaitu wakaf di Raja Sungai Kejar guys. Cikgu Eddie terlibat langsung, Cikgu Kemal, Cikgu Nan, Cikgu Potat dan aku. Kami mula berbincang, melangkah, menggorak. Akhirnya tercetus guys, reunion first kami di Royal Bloom. So macam biasalah, aku dan rakan-rakan bertolak daripada Malinawa ke Tasik Banding guys. So agak terkejut jugalah, air begitu naik kali ni guys. Mungkin aku dapat perkabaran daripada rakan-rakan guide mengatakan mungkin Pempang tidak dilepaskan air, dikuatiri banjir akan melanda di bawah, mungkin akan terjejah di sekitar Kuala Kangsar dan sebagainya guys. So agak tinggi air sampai ke paras Dewan di wakaf Sungai Kejar guys. So hari pertama tu aku macam biasalah, kita masak-masak dengan rakan-rakan, berbincang. Okey, ni hasil petang ni dengan pagi ni. So ya, kita tengok ni. Gulai tocu pun, ikan grade A bro. Rakan datang bawa ikan. Ikan kali ni guys, mantap. Trip agak berjaya, ikan kejar banyak juga kita naikkan. So day 2 aku naik ke atas guys bersama rakan-rakan. Sebab kita tak trekking guys. Boat boleh sampai ke spot iaitu Balak Tumbang guys. So kat sana lah kita start memancing dan banyak rakan-rakan strike. Kita tengok dia orang menjerit dapat strike kan guys. So aku dapat shoot hanya video Cikgu Nan yang menggunakan umpan cacing gumpal guys. Sebenarnya Cikgu Nan nak target baung, tapi yalah, rezeki first time dia ke bumi Royal Bloom ni guys. Dia dapat tarikan kejar yang besar juga guys, hampir 1 kilo. Mungkinlah 800-900 gram dapat didaratkan guys. So menjadi santapan kami di Royal Bloom ni guys. Dan lepas tu Edino Sei turun bawa saiz besar, saiz 1 kilo. Total kita banyak jugalah, hampir dalam 30 ekor
kita dapat buat masak tocu, panggang, goreng dan menikmati kemanisan ikan ni guys. Macam tu. Terus Cikgu Lan, tanya Cikgu Lan pula, ada tak? Ada Lan? Ada? Bau? Oh pindah. Ada Lan? Ada? Lapar. Kita sampai kat sipu Malin Nawar guys. Ada? Nak bau? Okey, kita sampai kat port Cikgu Hafiz dah strike guys tadi. Cikgu Hafiz dah ni strike. Gila guys. Ada baik? Mana hantar mat? Mana ikan? Jom kita tengok ikan kita punya sipu. Video dia tak ambil pula. Kita check. Reza. Jom. Kita tengok Sifu Asim pula. Oh, Sifu Asim datang. Hui, ada bawa ikan. Aduh, Cikgu Asim. Mantap. Ni nampak rekor besar. Oh, pakai cacing je. Oh. Mantap, masih rekor. Jump strike guys. Sia-sia guys. Jadilah. Jom cara lilik sekali ya. Apa ini? Makin besar. Oh, mantap. Sini. Memang tak minyak, tak boleh lama. Mantap. Tak pusing buat. Sifu. Yalah, daripada peringkat umur guys, ada yang orang kata veteran, pertengahan dan di peringkat muda lah. So kita campur kali ni guys, satu komuniti di Malin Nawar, dan kita bawa mereka datang ke sini untuk hadir di bumi Royal Belum ni guys, untuk kita try menikmati keindahan alam dan juga hobi kita guys, memancing. So pada korang yang kat luar, so janganlah apa kata ikan tak ada di Sungai Kejar. Royal Belum masih terjaga, masih dara guys, masih okey. So pada guys, pada korang semua di luar, sekiranya nak datang ke Royal Belum, air agak besar tapi ikan memang padu. Cuma guys, hari ketiga dia orang masih ada di atas, masih mencari. Cuma kita tak dapat mencari raja sungai, iaitu Sang Kelah guys. Tapi Kejar alhamdulillah masih ada dan kita dapat menikmatinya. So pada rakan-rakan yang support untuk reunion kali ni, aku ucapkan ribuan terima kasih pada korang. Sekiranya ada kesilapan
Dan aku wakilkan daripada semua sahabat-sahabat organize. Kita orang mohon maaf sekiranya ada berlakunya kekurangan. Kita akan buat penambahan baik guys di hari akan datang untuk William 2 insyaAllah. So jumpa aku nanti guys di William 2. Assalamualaikum.